Cuba kau fikir balik, kenapa ramai orang tu lebih berjaya daripada kita? Sebab dia tak ada access dan dia tahu dia kena put effort double daripada kita. Betul. Daripada segi pelajaran. Yang ni aku setuju sangat lah. Sebab aku ramai, aku potong sikit ramai orang marah nanti. Aku ramai kawan yang bukan Melayu lah. So kadang-kadang bila aku tengok diorang kan, diorang study SPM dulu bukan sikit-sikit A tau. Betul. Straight A apa semua, tapi keupayaan untuk masuk universiti biasa tak dapat. Betul. Diorang akan pergi straight pada A-level. Betul. One step jauh daripada kita lah. Betul. Tahu-tahu kat mana? Kat overseas lah sekarang. Betul. Sebab tahu cakap benda ni agak kontroversi untuk aku cakap lah. Tapi aku nak cakap, kenapa Melayu yang diberikan banyak subsidi, banyak kemudahan, banyak kelebihan, tapi yang menjadi top 10 orang paling kaya dalam Malaysia adalah tak ada satu pun orang Melayu. Faham. Kalau ada orang kata Syed apa dia yang seorang tu kan, Tan Sri Syed apa tu kan, dia bukan Melayu. Campuran guys. Tak ada yang pure bukan pure breed lah. Bukan Kodiang daripada Kodiang mari kan, tak ada. Sebab tu aku cakap, kenapa tak ada benda tu? Faham. Walaupun kau dah jadi one of the people yang lahir-lahir dah banyak kelebihan. Supposed to be orang yang banyak akses lah paling lebih berjaya, supposed to be. Sebab dia dah ada shortcut lah. Situ je. Ini bukan cerita pasal kita perbandingkan perbandingan race, perbandingan bangsa, bukan. Tapi aku cakap based on observation dan based on kajian.